Hai, Assalamualaikum hampa. Welcome to my channel. Kali ni kami nak pergi jalan-jalan dekat Kampung Warna-Warni yang terletak di Kuala Perlis. Kampung ni terdiri daripada gabungan 7 buah kampung kecil. Jadi kami decide untuk naik colek untuk pusing keseluruhan kampung ni. Colek ialah motor beroda 3 ataupun juga dikenali sebagai beca. Untuk naik colek ni kita perlu bayar RM35. Dia akan pusing keseluruhan kampung dalam masa 40 minit dan dia akan berhenti di checkpoint-checkpoint tertentu lah. Tadi dia ada checkpoint yang pertama kita tu, ada yang turun bergamak, boleh turun bergamak dulu lah. So udang tak mau dah kenyang kan? Tak mau. Baru lepas makan. Ambil turun dulu, ambil gamak dekat atas tu, kena nampak jumpa ni. Dari masa kat sini dah 15 minit tu gamak dekat atas. Okey, boleh. Dia memang turun je lah. Okey, baik. Jambatan Putra merujuk kepada Jambatan Tunku Syed Putra yang dikenali sebagai Jambatan Pelangi di Kampung Pelangi Seberang Ramai, Kuala Perlis. Jambatan Warna-Warni ini menghubungkan dua kampung iaitu Kampung Seberang Ramai dan Kampung Seberang Tok Pi. Jambatan ini juga terkenal dengan pemandangan yang indah berangkumi sawah padi, Bukit Putih dan Sungai Perlis. Jom kita layan dulu view yang cantik ni daripada atas Jambatan Putra. Gamak jaga ladang pun dah sound tu. Kat tangga ni pun boleh turun gamak. Boleh. Tak boleh. Ya, boleh. Ada buah tadi bang. Burung-burung.
Tiang Boleh ambil video ni? Oh. Ini berak. Kelantan. Kat sini ramai orang luar ah. Okey, setakat ni saja perkongsian kami untuk kali ini. Harap hampa suka. Kepada siapa yang belum pernah main lagi, bolehlah main sini. Tengok banyak tempat yang best yang kita boleh lawati. Kita boleh ambil gambar banyak-banyak kat sini. Kita boleh try naik colek. Kalau tak mau naik colek pun boleh jalan kaki. Tapi kalau larat lah nak pusing 7 kampung. Tapi memang best lah. Memang tak akan rugi kalau apa main ke kampung warna-warni ni. Okey, itu sajalah. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Jangan lupa like, comment and subscribe.